Okay guys, so video kedua untuk hari ni, kita akan shoot makanan paling famous kat Malaysia dalam dunia TikTok. Makanan dia nombor 1 di dalam timeline. So, aku takut-takut sikit ni sebab kita Garang, owner dia garang. Owner dia garang. Owner dia sangat garang. Kita memang tak nak cari pasal. Tak nak cakap pasal. So, Kita tak- kemungkinan kita ada bias sikit untuk review kali ni. Kita takut. Korang kenal tak siapa? This is The one and only Alif Shukri. Kalau kita tengok ni pun, dia Yo. punya parcel pun di-herbs. Tapi I memang tak sangka you beli sebab I asyik nampak mangga kering. Dia punya jeruk, mangga jeruk ni literally aku beli semua produk dia yang available Yang boleh dekat dia makan. punya beg kuning. Yang boleh makan ke ada yang tak boleh makan? Dalam dia punya food punya ni Oh, lah. dia kedai dia lain kedai eh? dia lain. Dia kan ada banyak bisnes. By the way, disclaimer kalau kita orang sedikit hyper sebab kita orang baru lepas review semua coklat dekat Coco Kingdom Sabah. Siapa belum tengok boleh tengok. Jom masuk. So I beli semua benda satu. Ada lah yang beli dua kalau I rasa macam ni Dekat aku rasa aku akan suka ni. So this is my first time review Dato' Alif Shukri punya makanan. Mari kita lihat. Tak ada kita akan jujur je. Tak sedap kita cakap tak sedap Sedap kita cakap sedap. Oh, yang paling famous sekali buat masa sekarang. Jeruk mangga Papa Laris. Tapi tahu tak, I tengok komen tau. Orang selalu cakap saya memang selalu jeruk mangga, memang makanan dia lah. Dan dia kata jeruk mangga Papa Lari memang lain daripada Memang jeruk sedap. mangga lain. Okay, yang membuatkan I nak review this time around, jeruk mangga ni tak kisah sangat honestly. Yang membuatkan I nak review, tiba-tiba dia keluarkan jeruk jambu merah. Oh. Mana pernah jumpa? Biasanya jeruk mangga persepah kan. Ni jeruk jambu merah Papa Laris. Papa Laris colek buah. Wow. I memang beli I semua tak yang. sangka dia sekarang menceburi bidang makanan. Ni jambu Papa Laris saya beli dua sebab I rasa nak kena bagi mak satu. Lepas tu jeruk mangga pun kita beli lagi satu. So kita Berapa beli set ringgit lah. ingat ke? Nanti kita boleh check. Kalau tak payah tahu berapa ringgit, semua orang tahu lah, satu Malaysia tahu. Kita sekarang nak test rasa dia je. Cik Tam Papa Laris. Oh, kerepek ketam. Sedapnya Cik Tam. Ini macam kurang famous sikit. Ke sebab kita tak main TikTok sangat. Ya. Lepas tu ni Kismis Ibnu Sina. Wow. Kismis pintar. Bagi anak kita bijak sikit. Bagusnya manalah dia tak kaya. Semua benda dia jual. Kan. Cantik juga dia buat packaging gold ni. Cik, kau nampak tak? Tak berhenti dah berpuji-puji. Lepas tu teh kelopak bunga pun dia jual guys. Apa je yang tak ada dekat Alif Shukri Food Industries. Ni dia punya Food Industries. Apa tu? Oh, dapat free ni Dapat free pakuan. Untuk kita simpan apa-apa yang kita dah buka. Bagus lah ni. I tak beli tu. Dia tengok brother. Yang I peliknya, kenapa pack plastik dia ni dia tulis Di Anthony Leather. Kan dia ada yang brand Anthony Anthony Leather. Leather. Tapi kenapa Anthony? Dia tak je lah Alif Shukri ni. Yalah dia senang adalah pakat. Alif Shukri tau. Oh ni cantik sikit. Papa Laris Almond Kernels. Papa. Pa? Mana jangan main? Janganlah main. Nak ke tak nak? Kan nak Siapa buang. mama? Nak ke tak nak? Ingat Papa Laris je garang. Papa ni pun garang tau. Bapak dia menggarang. Okay, kita nak rasa apa dulu? Nak rasa mana dulu? Rasa ni Thumbnail dulu. You kena jadi Alif Shukri lah yang dalam video ni. Susah lah. Orang kan selalu cakap you sama dengan dia. Musin happy tau kalau orang cakap dia sama dengan Alif Shukri. Dia cakap aminkan je. Best lah jadi kaya. Cantik. Jatuh kot. Boleh tak kata Amin tu nanti letak muka Alif Shukri? Muat Letak je lah. Dan ni muka dia bersepah-sepah ni. Kau tahu Tak nak, I nak semua muka. produk dia ada muka dia. Muka dia. Kena ada lah muka dia. I rasa kita makan dia dulu. Ibnu Sina Pintar Okay, bagi Cabbage bijak. Cemerlang. Bagi kita bijak You sikit. know what? Masa I SPM masa Mak sekolah, you wajib. Tak, I Amin. Mariam, makan kismis. Mana I tak makan Amin kismis? tak. I beli kat Pusat Kerawang tu. Ya, yang kecil-kecil kotak tu. Tak, berkat Mak I pun sama masa SPM bagi kismis. 7 biji. Oh, sebelum tu Masak- selawat kat atas Nabi. Masalah fail juga. Oh, kismis dia macam warna golden ni. Patutlah dia letak packaging dia macam tu. Ini Dia maksud bukan macam kismis biasa. Nampak? Dia warna gold. Okey, biar saya cerita kebaikan. Kebaikan Kismis Pintar Ibnu Sina, tingkatkan tenaga, baik untuk otak, melancarkan penghadaman, sihatkan jantung, kuatkan tulang, Uish. tingkat imuniti. Uish. Diedarkan dan diformulasikan secara eksklusif oleh Papa Laris Food Industry. 100% organik. Ni bagus ni yang. 7 biji kena kira.
Anak I dah ambil dah I punya. Saya mak I dulu kira yang kalau 8 dia ambil balik 1. Sebab dia tak nak bagi banyak cepat habis. Cepat habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mariam dah ni. Mariam dah 2 hari punya makan Okay, dah ni. bismillahirrahmanirrahim. Selawat lu. Bagus ni boleh suruh adik makan main dengan cakap. Selawat. Okay, bismillah. Ada rasa lain ke yang daripada kismis yang kita makan dulu? Tak, sama. Sama. Sama je. Jadi sedap kalau makan macam tu. Masuk aiskrim. Bijak. Dia dah jadi bijak ya. Beli aiskrim tak ada topping. Lepas tu dia buat topping. Yang next. Rasa dia sama je. Okay. Macam kismis lain. Macam kismis lain. Tu I nak rasa ketam dulu. Sebab tu nampak macam paling tak menarik dalam makanan-makanan ni. Yeah. So nak habiskan. Kan kalau macam dia jual macam kulit ikan salmon. Tak boleh tu menarik. tiru Cik B. Tak apalah. Tak boleh lah. Apa salah? Ini salted egg ni sebab ada ikan masin kat depan. Telur masin kat depan. Ini sedap ngonyel-ngonyel ni. Tengok yang Ni simpanan bilik air je lah. kulit ketam. Ya ada dia guna ketam ni lah. Ni macam kita buat steamboat tu. Ketam steamboat tu. Serius lah dia goreng. Boleh Dia potong, lepas tu dia buat goreng. Nah betul dia potong dia buat goreng. Sedap Tapi, je. ya memang sedap. Tapi I hari tu baru je tengok food punya channel kan. Dia kata sebenarnya ketam yang kita makan, ketam steamboat tu, Bukan ketam pun. tak ada satu ketam pun dalam tu. Tak ada satu isi Flavor ketam je. pun. Flavor je. Dia pakai cengkerang ketam. Cengkerang orang panggil. Shell. Yang dia punya shell. Lepas tu dengan isi ikan sikit. Lepas tu dengan campur macam-macam benda. Yelah processed food kan. Processed food. Tak ada isi ketam langsung sebenarnya dalam ni. Ya. So lepas tu yang line merah ni, dia nak bagi nampak macam ketam kan. Dia orang cat je sebenarnya. Masya You guys Allah. can search. Teruknya. Kalau guys not healthy lah. As long as it is processed food, it's not healthy. Tapi rasa sedap. Dapatlah makcik. Mana suka Sedap lah ngonyel. Okay, tapi I nak cakap something. I rasa, dah kan kita dah lama tak food review kan. I rasa tiba-tiba Mariam pandai nak try everything. Dan I rasa happy. Sebelum ni dia tak macam ni. Okay, tutup. Okay, dia kata ini macam snack filament ketam berperisa telur masin. Tapi honestly, I lagi prefer yang kulit ikan salmon Salted egg. flavor Salted skin. telur masin lah. Ya. Ini dia macam, dia tak hit sangat. Dia kan tak rasa hit. dia tu. Rasa dia tu kurang. Not Mungkin gonna sebab baik. tu kot tak famous. Diorang pun mungkin tak hype kan. Tapi okey je Datuk. Tak adalah tak sedap, okey je. Sedap, tak kena monyet. dengan tekak kita lah Datuk. Nama adik saya Khadijah. Cheers. Okay lah. Dia mesti tak faham kan apa yang cakap tu. Faham. Okay. Tengok dah Now keluar. ini yang I paling nak rasa. Ini yang hype Jangan dia. main. Jeruk mangga papalaris. Oh, bau semerbaknya. Tengok bagus Mariam. Semua benda dia nak Ya, try. dia nak try lah. Ya. This is real food. This is not processed food. Tengok. Adalah betul-betul mangga yang dijerukkan je. Kejap Mariam. Sekejap. Yelah tu tak ada 100% asli. Dia Ya. just keringkan je ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Tapi I tak rasa manis sangat pun. Dia manis tapi manis dia tak sampai dalam. Dia manis kat lidah je. Manis kat lidah. Wow, pandai lah Aisyah describe makanan. Manis dia macam luaran mangga ni je. Dalam mangga dia macam biasa lah. Dia salut apa-apa ke? Tak je. Tak Cuma ada. bila keringkan kadang-kadang ada orang rasa macam gula sebab dia dah jadi Evaporate. Tapi main makan jari ayam. Okay. Ada part rasa manis, ada part kurang. Tapi berapa ringgit yang? Tak ingat yang. Sebab kan 1, 2 I makan 3, 4, 5, 6, 7 keping je tu. Macam sebiji lah. Macam sebiji. Lebih kurang sebiji. Yelah bila sebiji dah setengah. keringkan jadilah nipis kan. Berapa ringgit yang dapat? Ya, I check. Ni macam kalau kita ni sekali makan habis ni. Kan? Tapi sedap. Nak ngonyel-ngonyel memang mantap. I faham the hype. Oh ni 2 pack RM23. So satu ni dalam RM11.50. RM11.50. So satu Okey lah. kali you makan tu macam RM1.30. Satu keping tu. Okey lah. Next, saya buka jambu. Aduh, banyaknya ayam makan manis. Jeruk jam merah. Wow! Laris. Menggigit-gigit. Ni last ke yang? I sebenarnya teringin nak rasa ni. Sebab macam jeruk mangga dah selalu berasa. Oh, tu lah dia kasih bekas tu boleh simpan jeruk. Oh, wow. Oh wow. Macam lintah I tengok macam asam Jawa. bau. Macam daging pun ada. Tapi kalau bau rasa dia kat macam yang you suka makan tu apa? Asam sini. Ya. Macam asam. Kan I cakap asam Jawa tadi. Ambil air punya. No. Mariam, bagus lah Mariam. Mi bangga dengan Mariam. Bagus. You try makanan. Kalau you tak suka, tak apa. Sedap. Betul lah. Memang jambu merah yang dikeringkan, yang Memang. dijerukkan. Memanglah 100% kan. Sedap.
Buka. Senang ni kau review. Sekejap. Dia pun salah print yang dia print 150 gram daripada guna marker yang betulnya 120. Oh. Kalau I boleh pilih satu, I rasa mangga kot. I suka ni sebab dia macam ada crunchy sikit. Sebab dia tebal. I tak suka sebab ada rasa pahit sikit. Dia tak rasa aftertaste kat lidah. Dekat tepi hujung sini ada rasa pahit. Hujung sini dengan hujung sini. I tak boleh nak terima mangga tu sebab I rasa manis sangat. Sebab you dah makan banyak manis. Mana Okey. ada lagi. Ada lagi. Ni pun kita nak kena bancuh hari ni. Tak adalah. Ni kita orang takkan review Lepas Ada tu tu ni colek buah ni pun tak review. colek buah kita rasa sikit Kita colek sikit. Ha. So ini ada dia punya kacang almond kernel. Random je ke macam mana lah kau boleh jual daripada jeruk mangga tiba-tiba kau buat kacang kernel. Sayang staff dia yang I rasa. Staff dia just bagi tahu kan. Bos, Ni tu viral. kita buat ni bos senang lah. Saya dapat supplier di sini. Betul lah. Jalan. Jalan. Okey, kau design packaging. Okey bos. Bagi harga. Bagi harga dia on ni. Dia shine ni. Okey. Habis you nak tak ni? Main tak nak? Tanya. Buang. Oh yo Dato'. Sayang, kenapa almond ni dalam nut? Kan almond kan memang kena kau pack kulit dia. Sepatutnya. Dalam ni baru almond ya. Oh, Sebab tu baru I nama tahu. dia kernel tu. Ha. Habis mungkin boleh makan kau kulit dia. Mana ada. Mana untuk buat air lah. Kena buat air. Mana kismis Tapi lagi tapi dia punya kulit ni Ada flavor. ada flavor sedap. Nyonyot dulu. Nak panas. Sebelum kau masuk dalam kau nyonyot dulu. I baru tahu kacang almond ada baju. Oh. Ada baju. Baju macam mana? Ya, kulit dia ada flavor kan? Mesti. Okey, disebabkan dia masak ni macam dia proses ni dengan kulit kan. So, kacang almond kat dalam tu memang tak rasa apa-apa. Biasanya kan orang salut kacang kat dalam tu, salut masin ke manis ke masam ke. Yang ni kulit dia je lah yang rasa masin. Ya, mungkin sebab tu lah. Disebabkan kena makan dengan Aiskrim. kulit. Dah cair dah Mariam. Mana boleh makan dengan kulit yang serius lah. Habis tu kenapa dia tu rasai kelainan yang luar biasa sedap. Oh. Tak ada pun kata rasa kelainan rasa kulit. Mana boleh makan kulit ni? Ni ada khasiat yang Gila, almond. tinggi dengan nutrien baik untuk jantung, kawal gula dalam darah, bantu turun berat badan. Baik untuk otak, bagus untuk kulit dan anti penuaan, kuatkan tulang dan gigi, meningkatkan tenaga, baik untuk sistem penahan, menyokong sistem imun. Apa benda yang ChatGPT tulis semua dia ambil. Basically semua kebaikan almond lah. Aduh, Okey lah. tersekat kat gigi. Makan kulit. Itulah pergi makan kulit tu. Sebab tu keluar turun jarak gigi ai. Bagus lah tu pakai 5 tahun braces sia-sia. Sebab apa review makanan Alif Syukri? Orang kata benda tu tak boleh makan. Nanti orang marah you tau. Tapi macam I prefer almond yang tahu tak yang almond yang disalut madu, Ya, honey macam kat almond. Petronas tu. Petronas Yang tu I selalu beli tu. lagi sedap bagi I. Sebab ini kulit dia je yang masin. Dia punya almond rasa biasa. Last. Last. Senangnya buka. Yelah. Colet ni colet udang. Patutlah. No MSG, no added preservative. Bahan dia coconut palm, sugar, shallot, dried baby shrimp. Okay. Water, shrimp paste, chili powder. Basically dia macam colet buah udang. Rasa sikit tepi je. Mana sampai aiskrim. Kalau makan dengan buah sedap ni. Ya, ni first time lah I rasa dah hidup I macam ni. Sikit now rasanya. Tak nak lah yang. Sikit now. Dia tak rasa dia kena lebih sikit. Sikit je. Saya tak payah paksa. Janganlah apa you pegang I. Macam ni tutup. Tak boleh pegang suami. Tak boleh. Bapak laris colet. Okey lah, ini memang rasa udang dia kuat. Macam rasa apa Apa yang rasa udang tu? Udang Ini kering. ke macam yang makan dengan laksa yang otak udang. Lebih kurang macam tu. Nama dia aku tak pandai sangat lah. Pitis. Petis. Asal ni ingat bunyi-bunyi dia. Benda betul aku tak ingat. So tu je review semua makanan Alif Syukri Food Industries. Tu semua. Dalam banyak ni paling suka yang mana yang kalau you boleh beli satu ataupun you nak repeat. Apa yang you akan repeat? Jambu merah. Jambu merah Ya. I untuk repeat I don't think so lah. Tak, sayang kata kalau kena repeat. Kalau tak nak repeat, I pun nak repeat. Dia macam cukup sekadar rasa. Bukan sebab tak sedap, tapi sebab Lifestyle diam. kita. Lifestyle kita orang. Ini bukan kita orang punya mengonyel punya makanan. Kita orang memang tak makan manis. Ngonyel. Bapak sihat gila. Tak makan manis. Tak makan ngonyel. Ya, kita orang ngonyel pun. Kita orang ngonyel macam kalau kacang kosong. Macam Aisyah kan. Ya. Almond kosong. Ya. Tak ada Buat nampak apa? pun. Tak percaya aku.
Jadi dia untuk repeat tak lah. Aisyah memang, Aisyah bukan orang ngonyel. Tapi overall, Jangan. I puas hati, tak mengecewakan sangat. Ya. Kecuali yang ni Yang ni I kecewa sikit sebab I ingatkan ketam betul ke apa. Rupanya ketam yang bukan ketam pun in the first place. Ayo, marah. Marah sebab I tengok video tu memang I geram. You rasa kena tipu dengan sistem. Dengan duit. I memang dah tahu. Tapi bila I tengok cara dia buat, I jadi macam teruknya. Ya. Macam pakai kulit ketam, lepas tu pakai ikan, lepas tu pakai tepung, pakai korang tengok sendiri. Macam rasa kita ni disumbat benda tiruan macam tu. Macam tu lah cerita dia. Salah Okay, guys. dia. Okay, Maria cakap. Okay guys, so tu je. Jangan lupa support Alif Syukri Food Industry. Okay, bye-bye. Bila suruh cakap je, Mari. Abang Mary.